Ha. Dengan min dari Fatihah apa harakat? Ha? Dengan min dari Fatihah. Tak dengar. Dengan min. Dengan mi apa? Dari Fatihah berapa harakat? Dalam Fatihah tak ada amin. Amin. Lepas Fatihah. Bukan dalam Fatihah. Awak tanya dalam, salah. Lepas Fatihah. Okey. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin itu. Lepas Fatihah, bukan dalam Fatihah. Amin bukan ayat Quran. Amin isim fi'il amar. Dia bukan ayat Quran. Dia doa. Amin doa. Apa makna amin? Allah mustajib lana wala tughayyib raja'ana. Ya Allah, makbulkan permintaan kami ini, jangan sia-sia kiranya harapan kami ini. Itu makna amin. Okey? Baik, soalan dia berapa harakat? Okey. Baca amin ini ada 4 bacaan yang dibaca oleh manusia. 2 dilarang, 2 disuruh. Dibenarkan. Apa yang disuruh? Amin dengan qasar, baca pendek. Amin yang dengan mat, baca panjang. Baca qasar berapa harakat? 2 harakat, min 2 harakat. Kerana ma'arid li sukun. Contoh, baca pendek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu pendek. Bacaan yang salah, amin. Salah. Itu salah. Tak betul. Paling pendek, amin. Kerana 2 harakat, 1 alif. Min 2 harakat, 1 alif juga. Dan satu lagi bacaan, iaitulah maddun. Baca mad, baca panjang. Berapa panjang? 4 harakat dan 4 harakat. Satu wajah. Wajah pertama 4 harakat A, 4 harakat min. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan mana Allah? Mat Allah. Bahkan Nabi SAW iza qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin wa madda sautahu biha. Adalah Nabi dalam hadis, bila dia baca ghairil maghdubi alaihim, Nabi kata amin, Nabi panjangkan sebutan amin itu. Okey?